Kita dah dekat 20 tahun tak dapat pekerja asing untuk sektor barang-barang lusuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan kami di channel ini. Ya, setelah berkurangnya tenaga kerja asal Indonesia di Malaysia, beberapa pemerhati tenaga kerja di Malaysia mulai mengulas persoalan tersebut. Sehingga ada yang membuat opsi, jika warga Malaysia diberi pilihan untuk memilih tenaga kerja asing, kira-kira dari negara mana yang lebih tepat untuk bekerja di Malaysia? Betul lah kata abang ni. Jika dibuat pilihan negara mana yang patut dipilih, selalunya pilih negara jiran. Kan? Kalaulah kerajaan bagi kita tanggungjawab, kerajaan Malaysia bagi rakyat memilih warga mana yang sepatutnya bekerja dalam negara Malaysia sebagai tenaga kerja asing. Korang pilih rakyat daripada negara mana? Korang pilih sendiri. Korang pilih sendiri. Aku yakin 100% rakyat Malaysia akan memilih Indonesia. Dia tak akan pilih warga negara lain. Dia tak akan pilih Nepal, Myanmar, Pakistan, Bangladesh, negara-negara sumber yang lain ni. Takkan. Dia akan pilih rakyat Indonesia. Aku yakin. Dia tak betul. Korang sendiri, korang pilih lah. Korang pilih warga mana yang sepatutnya bekerja dalam negara Malaysia. 2.5 juta yang kita perlukan tu, tenaga kerja asing, warga mana yang sepatutnya berada dalam negara Malaysia dan bekerja dengan rakyat Malaysia. Kita selesa dengan warga mana yang yang kuranglah melakukan masalah berniaga dan sebagainya. Jenayah tu biasalah, rakyat kita pun buat jenayah juga, betul. Jenayah ke itu biasa. Mana-mana warga pun akan ada melakukan jenayah. Tak ada warga yang tak melakukan jenayah. Tapi kita selesa dengan warga mana. Cuba korang buat pilihan. Ini tanggungjawab ni. Kita bagi, kerajaan bagi rakyat memilih warga mana yang sepatutnya bekerja dalam negara Malaysia ni sebagai tenaga kerja asing sebanyak 2.5 juta yang kita perlukan. Kita tak boleh elak, benda tu tak boleh elak. 2.5 juta tu tetap kena ada. Kita memang perlu ada 2.5 juta tu sebab kita tak mampu. Kita hanya ada 500,000 pekerja yang tidak bekerja. Itu pun pelbagai akademik, ada yang diploma, degree dan sebagainya. So mereka tak akan masuk dalam sektor-sektor yang diceburi oleh warga asing. Tak mungkin. Tak mungkin. Jadi jelas kat situ memang kita kekurangan tenaga kerja asing. Memang jelas kat situ. So korang pilih warga mana? Ya, sebelumnya sebagaimana berita yang beredar bahwa negara tetangga Malaysia bukan lagi menjadi pilihan bagi pekerja asal Indonesia. Namun sebagian warganetnya yang bicara tanpa data, mengatakan bahwa ada jutaan warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Sementara data dari Kedutaan Indonesia, jumlah pekerja asal Indonesia sudah berkurang dan malah pekerja asal Bangladesh yang terbanyak saat ini. Sekarang pekerja Indonesia itu saya kira ada di 1.5 ya, atau even less. Ya. Kalau kita lihat statistik dari Malaysia, Indonesia is not number one anymore. Ya, sekarang Bangladesh number one. Ya. Okay. Tapi dari saya tengok data yang last year dia mesti Indonesia lagi. Nah, sekarang Bangladesh number one. Dengan fenomena berkurangnya tenaga kerja asal Indonesia ini, beberapa media Malaysia maupun aktivis kemanusiaan Malaysia yang mengulas fenomena tersebut. Di sisi lain, pengusaha-pengusaha pada sektor tertentu pun sudah mengeluh akan kekurangan tenaga kerja. Kita dah dekat 20 tahun tak dapat pekerja asing untuk sektor barang-barang lusuh. Okey, dah saya rasa kalau nak ikutkan dah 3 menteri dah bertukar. So kita pun dah dengan kita pun dekat 20 tahun dah minta dengan setiap menteri baru yang masuk, Menteri Sumber Daya Manusia dengan Menteri Dalam Negeri. So masalah ni dah tahap yang puncak dah sekarang. Kita dah penat. Memang semua ahli-ahli minta selaku peniaga barang-barang lusuh ni dah tenat. Betul-betul dah tenat. Kita pun dah tak tahu apa kita boleh buat lepas ni. Sebab kita nak katakan kita nak ajak pekerja warga negara Malaysia. Memang kita dah buat. Tapi diorang tak
tak nak datang kerja dengan sektor ni. Kita nak buat macam mana? Takkan kita nak paksa orang Malaysia untuk kerja. So, kita terpaksa pakai pekerja asing. Lagipun, bila kita menggunakan pekerja asing, kita kena bayar levy, kita kena menyediakan tempat penginapan untuk diorang, kita kena bagi makanan untuk kat diorang. So, kos pun tinggi. Berapa kita nak ada kos tinggi dalam perniagaan? Kalau boleh, kita nak pakai pekerja Malaysia pun. Tak perlu bagi semua. Tak perlu bagi penginapan, tak perlu bagi makan. Kita boleh bagi je gaji 2,000 lebih untuk diorang kerja. Tapi, tak ada yang berminat. Bukan masalah kita. Diorang tak berminat untuk kerja sektor 3D. Sebab, mungkin disebabkan kerja ni ada banyak abuk, ada kekotoran, cuaca selalu. Dengan fenomena berkurangnya tenaga kerja asal Indonesia ini, beberapa media Malaysia maupun aktivis kemanusiaan Malaysia mengulas fenomena tersebut. Kemudian ada salah satu media tetangga juga dalam ulasannya memuat artikel bahwa kini akan muncul persoalan baru di Malaysia, apakah rakyat Malaysia terutama generasi muda akan bersedia mengisi kekosongan tenaga kerja, selepas sekian lama bergantung kepada tenaga kerja asing untuk memenuhi pekerjaan 3D atau kotor, bahaya dan sukar. Hal itu termasuk pada bidang perladangan, pertanian, pembinaan dan perkilangan. Dalam artikelnya ia juga menukil bahwa generasi mudanya enggan bekerja pada sektor ini karena ada stigma tertentu. Selain itu tawaran gaji juga rendah dan keadaan kerja yang tidak menarik serta menuntut tenaga yang tinggi. Okey, Malaysia bukan lagi pilihan pekerja Indonesia. Inilah yang berlaku sekarang. 3 tahun kebelakangan ni pun kita dah nampak sebenarnya yang negara kita ini hanya menerima pekerja daripada Bangladesh, Pakistan. Kan? Indonesia jarang lah. Memang kita nampak benda tu, oh baguslah kan, kurang tenaga kerja asing. Tapi kita tak tahu. Kita tahu negara kita ni tetap memerlukan tenaga kerja asing. Faham tak? Negara kita ni tetap memerlukan 2.5 juta tenaga kerja asing tu. So bila pekerja Indonesia ni kita dah tak terima, mereka dah tak minat lagi masuk negara kita, kita terima daripada negara mana? 2.5 tu tetap kita kena isi. Faham tak maksud aku? 2.5 juta tenaga kerja asing dalam negara Malaysia ni yang diperlukan tetap perlu diisi. Majikan tetap perlukan, tetap akan panggil masuk. So kita akan terima pekerja asing daripada Bangladesh, bukan lagi negara Indonesia. So kat situ lah masalah dia. Kita akan jadi Meladesh. Nasib lah. Okay. So inilah situasi yang berlaku sekarang ni. Memang kita nampak lah yang negara kita ni dah dipenuhi oleh pekerja asing daripada Bangladesh. Sebenarnya tak ada masalah pun, mana-mana negara pun. Cuma nak menguruskan tu berbeza lah. Okay. Bagi aku, kalau macam aku pernah lah aku mengurus mereka ni kan. Lebih mudah pekerja Indonesia lah, sebab dia faham kita mudah nak komunikasi dengan orang. Berbanding pekerja daripada Bangladesh lah, Pakistan ni, susah nak komunikasi. Kita nak guide dia orang ni, nak ajar dia orang, susah. Lambat sikit untuk mereka belajar. Terutama nak melibatkan sektor pekerjaan ni. Yang korang nampak ni lah, pembinaan. Yeah. Sebab mereka bukan datang daripada negara sana tu, negara sumber dia orang tu. Ada yang tak pernah bekerja pun. Ada. Tak pernah bekerja pun dalam sektor tu. Tiba-tiba datang sini, pegang benda-benda macam tu. So kita nak kena ajar dia. Bila tak faham cakap Melayu, cakap Malaysia, susah lah kita nak ajar. So dia akan timbul benda-benda macam tu lah. Okay. Kesukaran untuk kita berkomunikasi, nak menguruskan mereka jadi pekerja, susah. Okay. Ditimbul masalah macam tu. Tak ada masalah pun pekerja asing daripada negara mana pun. Tapi majoriti majikan memilih tenaga kerja asing daripada Indonesia sebab mudah. Kau nak bagi arahan mudah, kau keluarkan arahan pun dia orang boleh baca, boleh faham. Cuba kau keluar arahan dekat worker daripada Bangladesh ni, mampu tak erti nak baca betul? Susah betul. Susah tak? Susah. So sebab itu pentingnya kita menjaga hubungan baik antara Malaysia dan Indonesia. Okay. Ya, ketika berbicara tentang tenaga kerja asal Indonesia, tipikal pekerja asal Indonesia ada tipikal pekerja ulet dan bertanggung jawab. Dan kalaupun ada persoalan atau masalah yang dilakukan, itu merupakan tindakan individu. Sebagaimana yang diungkapkan di video tadi, misalnya kasus pencurian ataupun kasus-kasus lain,
Hal seperti itu sering terjadi di negara manapun, dan pelakunya tidak hanya warga asing namun bisa juga warga negara sendiri. Akan tetapi dari sisi semangat kerja, pekerja asal Indonesia sesuai dengan tipikal bangsanya sebagai bangsa pejuang, sehingga orang Indonesia ketika bekerja, dimanapun dan apapun pekerjaan selama halal, maka ia akan bekerja dengan tekun dan bertanggung jawab demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka patutlah ia kerap menjadi pilihan sebagai tenaga kerja. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.